Dia pun pegang tak kuat sebab dia plastik. Kadang-kadang kau dah screw macam ni, tiba-tiba dia loose sebab dia plastik kan. Video kali ni aku nak ajar korang macam mana nak lekat lampu dekat shieling macam ni. Shieling lama ni, asbestos. Bukan shieling yang kapur tu, shieling yang ni. Senang je, kau kena ada screw macam ni. Macam ni rupa dia. Ni bentuk wall plug dia. Ini skru dia. Sebab aku dah try pakai wall plug butterfly ni, still tak boleh. Wall plug butterfly ni dekat shieling yang partition tu boleh lah. Shieling yang lama ni susah pakai ni. Aku dah try dah. Dia pun pegang tak kuat sebab dia plastik. Kadang-kadang kau dah screw macam ni, tiba-tiba dia loose sebab dia plastik kan. So nak tak nak untuk shieling nipis, kau kena pakai wall plug jenis macam ni. Cara pasang senang je. First korang marking point mana nak sangkut dia punya bracket lampu tu. Aku dah marking dua biru ni. Lepas tu korang tebuk pakai mata ni, senang. Mata kon ni. Sebab ada banyak saiz. Tapi kena hati-hati jangan tebuk dalam sangat. Jangan tebuk besar sangat. Bila terjadi besar sangat, kau nak masukkan benda ni, dia akan jadi longgar, nampak? Ini terlampau besar, so tak boleh pakai. So kau kena tebuk kecil je. Aku tunjuk contoh. So kena tebuk saiz ni. Saiz ni tak besar sangat. So dah boleh masuk. Sebab shieling ni keras, kau kena tebuk dulu. Kalau shieling yang biasa tu, kau tekan-tekan dah masuk dah wall plug ni. So bila kau pakai mata jenis cone ni, kena buat seselo lah. Takut terlebih tebuk, terlebih besar. Dia lacun, masuk wall plug macam biasa, tekan sikit, asalkan dia pegang, dia sempit. Kalau lapang sangat dia tak pegang, so dia akan berpusing. So susah nak screw. Cara nak screw pun senang. Ni screw dia. Ni ambil bracket, masuk screw seselok kat sini. Screw sebelah dulu, seselok jangan laju takut nanti dia loose. And then screw, ketatkan. Nampak? Boleh ketat So kalau kau nak beli mendalah ni, screw untuk shieling nipis ni, link aku letak kat bawah.